Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Bersama dengan saya sekali lagi di dalam podcast Studio Sihat di bawah kendalian Nadi Kesejahteraan Kendiri, di mana kita membincangkan pelbagai topik kesihatan dengan pendekatan yang santai, mudah faham dan penuh informasi. Okey, episod kita kali ini bertajuk Dentis biasa ke ataupun pakar gigi? Jangan tersalah tempah. Okey, kalau dalam bidang perubatan, apabila kita sakit, biasanya kita akan berjumpa dengan pegawai perubatan ataupun doktor perubatan am. So, mereka akan membuat pemeriksaan awal dan memberikan rawatan asas. Tetapi kalau masalah tersebut agak complicated, lebih kompleks dan memerlukan rawatan yang lebih khusus, barulah kita akan dirujuk kepada pakar perubatan. So contohnya kalau kita mempunyai seseorang individu mempunyai penyakit jantung, jadi dia akan dirujuk kepada pakar kardiologi ataupun pakar jantung. Samalah kalau kita ada anak kita mempunyai masalah kesihatan yang tidak boleh dirawat oleh pegawai perubatan am, maka kes tersebut akan dirujuk kepada pakar perubatan kanak-kanak ataupun pediatrician. Okey, jadi hal yang sama juga sebenarnya berlaku dalam bidang pergigian, di mana dalam dunia pergigian pun ada doktor gigi am dan ada juga pakar pergigian. Setiap satu ada peranan masing-masing bergantung kepada jenis rawatan yang diperlukan. Tetapi, adakah anda tahu situasi bagaimana yang perlu jumpa doktor gigi biasa atau sebenarnya masalah tersebut perlukan rawatan dengan pakar pergigian? Dan itulah yang kita nak bincangkan dalam episod kali ini bersama dengan tetamu jemputan kita, iaitu Profesor Madya Dr. Asma Al-Husna Abang Abdullah, seorang pensyarah pergigian dari Fakulti Pergigian Universiti Sains Islam Malaysia USIM, yang juga merupakan seorang pakar dalam bidang ortodontik. Selamat datang doktor ke studio kita. Terima kasih. Okey doktor. Jadi ramai orang ingat semua doktor gigi buat kerja yang sama. Ya ke doktor? Tak. Kalau kita tahu, medical doctor pun ada macam-macam kepakaran kan. So pergigian walaupun tengok gigi tu, mulut tu kecil je kan. Tapi sebenarnya ada macam-macam kepakaran dalam tu. Kalau di Malaysia ni termaktub yang kepakaran tu ada 13 kepakaran yang handle bahagian muka lah, muka. Gigi dan muka lah ya. So kita ada macam saya adalah pakar ortodontik. Pakar ortodontik ni kerja dia ialah untuk merawat kes-kes yang ada maloklusi lah ataupun yang sesak, yang jongang, itulah yang kami buat. Okey, kita ada pakar restoratif, okey, untuk tampalan macam tu. And then kalau crown and bridges, kalau Dr. Ashifah tahu crown and bridges? Tak sangat. Dia kalau macam gigi tu tampalan dia besar sampai kita tak boleh nak baiki, dia akan buat macam cap. Dia capkan gigi tu. Jadi gigi tu akan jadi lebih cantik lah. And then bridge jadi tu, yang tu pun ada dia punya kepakaran sendiri. Okey, kita ada pakar gusi, periodontic, pakar gusi. Kita ada oral maxillofacial surgeon. Oral maxillofacial surgeon ni yang pakar bedah. Kalau macam kes-kes yang trauma, kalau ada kemalangan yang kena muka kita pecah sana pecah sini, itu kita refer pada pakar bedah lah. Pakar bedah. And then kita ada pakar yang kalau untuk rawatan akar, kita ada pakar endodontik. Kita ada pakar public, macam medical ada public health kan, kesihatan awam. Kita pun ada kesihatan awam pergigian. Okay. Jadi ada banyak kepakaran, mungkin ada yang saya sebut. Okey, satu lagi yang saya ingat ialah yang mungkin orang tak tahu, forensik. Kita ada pakar forensik pergigian. So kalau macam kenapa perlu pakar forensik pergigian? Kalau macam ada disaster macam bangunan terbalik ke atau bangunan tu, kita nak identify mayat-mayat melalui gigi, itu pakar forensik lah. Okey. Kalau macam
macam saya, doktor gigi biasa, apa yang beza dengan doktor gigi biasa dengan pakar-pakar yang ada ni kan? Doktor gigi biasa biasanya dia punya training macam medical juga 5 tahun. Okay, kita jalani 5 tahun training. Latihan untuk menjadi doktor pergigian. Kemudian lepas 5 tahun training tu, kemudian kalau kita nak jadi pakar, kita kena buat lagi training. Kita kena training, kalau di Malaysia ni biasanya akan 4 tahun lah training. Kalau di overseas mungkin 3 tahun training. Okey, bila kita balik daripada training, kita akan dinamakan pakar lah. So apa beza doktor gigi biasa dan juga pakar ni? Doktor gigi biasa kan kalau kita pergi klinik gigi, doktor gigi biasa akan cek-cek gigi kita kan. Ada lubang ke, ada masalah gusi ke, dia akan cek itu. Dan contohnya nak buat gigi palsu ke kan, dia akan buat itu. Tapi kes-kes yang dia boleh buat tu simple-simple. Tapi bila dia rasa kes tu susah bagi dia atau dalam training dia tak belajar benda tu, dia akan refer lah kepada pakar, sebab pakar akan buat kes yang lebih kompleks lah. Contoh, gigi patient tu tak ada banyak, dia nak pakai bridge. Bridge tu macam atau implant yang kita tanam skru dalam gusi dan kita letak gigi, kita sambungkan dan kita letak gigi lah, gigi palsu lah. So mungkin kalau banyak doktor pakar lah yang kena buat. Kalau sikit macam 1 atau 2 doktor gigi biasa mungkin boleh buat lah. Macam dari kes saya dalam training untuk braces ni, kalau kes-kes yang simple, biasanya doktor gigi biasa boleh buat, tapi kes yang susah sikit, maknanya maloklusi ataupun sesak dia tu sikit dan doktor gigi biasa boleh buat, tapi yang untuk kes yang susah, doktor pakar lah yang akan buat. Jadi kalau sebagai orang awam, adakah orang awam boleh terus akses kepada pakar pergigian atau sebenarnya kita perlu berjumpa dulu dengan doktor pergigian am? Selalunya kalau di klinik, contoh di klinik saya di universiti, kita ada outpatient klinik ataupun klinik rawatan luar di mana pesakit akan mula-mula datang, dia akan dinilai oleh doktor gigi dulu. Doktor gigi biasa dulu akan nilai apa masalah pesakit tu. Dia akan tengok adakah dia ada masalah berkaitan dengan gigi, masalah berkaitan dengan gusi atau masalah berkaitan dengan kesesakan ke, susunan gigi ke. Dia akan tengok. Kalau misalnya ada perlunya untuk nak jumpa pakar, dia akan refer lah kepada pakar yang sepatutnya. Macam tu. Kalaupun di klinik luar, contohnya klinik private kan, dia akan biasanya yang akan duduk di klinik private tu ialah doktor gigi biasa. Jadi dia akan assess dulu. Bila patient datang, dia akan assess dulu keperluan patient tu. Kalau misalnya dia rasa dia tidak mampu buat kes itu, dan dia akan rujuklah kepada pakar yang sama ada pakar tu datang ke klinik tu di hari yang lain ataupun dia akan rujuk ke klinik lain yang ada pakar lah. Macam tu. Jadi macam bidang kepakaran doktor adalah sebagai pakar pergigian ortodontik kan? So apa maksud ortodontik tu? Orto, kalau medical pun ada orto. Orto tu means tulang lah. Basically orto tu ialah tulang. Jadi dontik tu ialah gigi. Okay? Jadi kami berkawan, bergerak untuk menggerakkan gigi di dalam dengan tulang tu. Okay? So apa yang kami buat ialah kami susun gigi lah. Ada kes-kes yang gigi sesak, gigi berlapis, kita susun bagi straight, ataupun gigi jongang, gigi ke depan, kita bawa dia ke belakang bagi dia cantik lah. And then kalau jongang ke bawah pun kita bawa dia macam tu lah. Tapi kadang-kadang kes kita ni ada yang lagi kompleks di mana kes itu melibatkan pergerakan gigi dan juga rahang. Rahang, kalau misalnya rahang dia tu yang besar, kita akan bekerjasama dengan pakar bedah pula. Untuk kita betulkan, macam pakar ortodontik akan betulkan susunan gigi, pakar bedah akan betulkan dia punya rahang tu bagi dia in correct position lah. Macam tu. Jadi contohlah jika ada pesakit ataupun orang awam lah, dia rasa dia nak pakai braces. So dia perlu terus kepada pakar ortodontik ataupun dia pergi kepada doktor pergigian am dulu?
Dia biasanya dia kena pergi pada doktor pergigian am dululah. Sebab doktor pergigian am dia akan assess dulu. Dan juga kalau misalnya bila dia nak pakai braces, dia kena gigi dia tu kena sihat. Maksudnya tak ada lubang, gusi sihat, baru boleh pakai braces. Jadinya dia kena lalu dulu doktor gigi tu supaya doktor gigi tu boleh make sure that bila dia jumpa dengan kami, gigi pesakit tu sihatlah. Maksudnya dia tak ada lubang, dia dah ditampal dan penyakit gusi pun dah dibaiki. Penyakit gusi boleh berlaku kalau dia simple, mungkin doktor gigi tu boleh buat. Tapi kalau penyakit gusi tu teruk, dia kena refer dulu, kena rujuk dulu ke pakar gusi, bagi gusi dia sihat betul-betul, barulah refer ke kami balik. So ada banyak juga stesen, kalau misalnya dia ada banyak masalah pergigian, dia akan banyak stesen jugalah dia kena lalu sebelum datang ke kami. Ke pakar ortodontik lah. Tapi katakan kalau kesnya agak straightforward, doktor pergigian am boleh juga buat braces ke atau macam mana? Okey. Dalam training kami sebagai doktor pergigian yang biasa kami cuma diajar untuk membuat braces yang boleh tanggal. Dia macam offline macam retainer tau. Dia macam yang boleh tanggal tu, yang untuk tolak 1-2 gigi saja. Contoh 1 gigi dalam belakang, 1 gigi yang lain semua okey. So dia akan tolak 1 gigi saja keluar. Okey. Tetapi tidak diajar di dalam silibus pergigian yang 5 tahun tu untuk membuat fixed braces sebenarnya. Jadi disarankan kalau orang awam yang ingin membuat fixed braces, pergi kepada doktor yang sepatutnya lah, which is doktor pakar pergigian lah. Sebab lepas 5 tahun yang kami belajar doktor gigi biasa tu, kami akan jalani another 4 tahun untuk belajar fixed braces. Dalam silibus yang 5 tahun tu tiada diajar berkenaan dengan fixed braces. Tetapi ada juga doktor gigi ni yang dia pergi further. Dia pergi further short courses lah kita panggil. Di mana dia belajar macam mana nak buat fixed braces. Okey, cumanya dia kena tahu dan dia kena tahu kat mana limit dia lah sebenarnya. Mungkin kes-kes yang boleh siap dalam masa 6 bulan macam tu tanpa cabutan, mungkin dia boleh buat lah. Tapi kalau misalnya kes tu yang memerlukan cabutan, yang jongang dia banyak, itu memang dia kena refer pada pakar lah. Sebab pakar training dia 4 tahun. Rawatan braces mengambil masa, kalau ada cabutan mengambil masa lebih kurang 2 tahun lebih mengambil masa. Jadi kalau kita nak belajar sesuatu benda tu kan, kita kena alamilah 2 tahun tu kan. Kita kena alami 2 tahun tu. Sebab tu training dia tu lama lah, 4 tahun lah. Sebab kita kena rawat pesakit 100 lebih pesakit. Untuk kita nak dapat degree tu, kita kena rawat pesakit 100 lebih untuk kita nak fasih lah untuk belajar macam mana nak treat maloklusi atau susunan gigi yang macam ni, macam itulah. Okey, jadi maksudnya kalau katakan saya sebagai orang awam lah kan, pergi berjumpa dengan doktor gigi am untuk membuat rawatan braces, maksudnya doktor tersebutlah yang sepatutnya, kalau katakan saya mempunyai masalah yang lebih kompleks, doktor tersebut yang sepatutnya merujuk saya kepada pakar ke, ataupun saya sendiri yang kena cari pakar? Sebab kan sebagai seorang awam, saya tak tahu apa masalah saya kan, sama ada kompleks atau tidak kan. Betul. Jadi macam mana tu doktor? Sebab kenapa saya tanya ni, sebab saya rasa banyak juga klinik pergigian yang mengoffer kan servis buat braces lah contohnya kan. Jadi macam mana tu? Betul, ini kes ni agak sensitif sebenarnya. Okey, mungkin seperti pendapat doktor lah. Saya sebagai pakar ortodontik dan saya sebagai pensyarah yang mengajar, okey. Jadi saya rasa saya dah bagi ilmu yang betul dah pada anak murid saya. Maksudnya saya yang seperti yang saya cakap tadi lah. Training apa yang kita belajar, itulah yang kita buat. Basically dia punya rule itu je. Apa yang kita belajar, itulah apa yang kita buat, itulah degree yang kita dapat, itulah yang kita buat. Okey? Dan untuk membuat rawatan braces, fixed braces sebenarnya kelayakan dia ialah kepakaran ortodontik lah. Dia tak ada cara lain sebenarnya.
Kita sebagai doktor gigi kena tahu sendirilah limit kita, yang macam mana nak ke mana kita. Dan pesakit pun boleh search. Okey, ini platform ni mungkin sebagai awareness lah kepada orang awam, di mana dia actually boleh tahu dia ada hak untuk nak kata saya nak buat dengan pakar. Dia ada hak. Sebab pesakit ada hak untuk memilih nak buat dengan siapa. Jadi dia boleh ada hak untuk memilih untuk membuat dengan doktor tu. Kalau dia offer, mungkin dia boleh memilih dengan doktor tu, ataupun dia kata, doktor saya nak membuat dengan doktor pakar. Jadi doktor tu sepatutnya akan refer lah kepada doktor pakar kalau di request oleh pesakit itu untuk buat dengan doktor pakar lah. Dan kalau untuk mencari pakar ortodontik, boleh, kami ada persatuan pakar ortodontik lah. So boleh Google dan search kat situ nama-nama pakar ortodontik yang tersenarai itu, dan boleh pilihlah kat mana kawasan yang berdekatan. Sebab rawatan ortodontik kan 2 tahun, jadi you have to pergi selalu kat setiap bulan kena datang untuk appointment. Jadi kena pilih yang dekat dengan rumah supaya senang datang appointment. Macam itulah. Kalau di fasiliti kerajaan, ada ke perkhidmatan pakar pergigian? Ada. So jadi macam kadang-kadang dia tidak sama tempat dengan doktor gigi yang biasa tu. Dia di pusat pakar. Kita ada beberapa di Kementerian Kesihatan sekarang ada beberapa pusat pakar lah. So nanti dia akan rujuklah kepada pakar tu. Jadi kalau misalnya orang awam inginkan rawatan, dia akan di Kementerian Kesihatan, doktor gigi biasa tidak dibenarkan buat fixed braces. Fixed braces ni braces yang lekat tu lah. Doktor pergigian biasa tu boleh buat braces yang boleh tanggal tu saja, yang tolak 1-2 gigi tu saja. Tapi untuk nak buat fixed braces, memang kalau di Kementerian Kesihatan memang pakar ortodontik saja yang boleh buat. Cuma di private tu kadang-kadang tu itulah kena tengok macam manalah. Macam tu. So contohnya kalau di swasta lah kan, bahagian swasta ni, kalau saya sebagai orang awam nak tahu sama ada doktor ni mempunyai ijazah kepakaran atau tidak, dia ada macam platform ke untuk kita check? Sekarang ni platform untuk check, saya rasa Majlis Pergigian Malaysia, saya tak sure lagi dia dah update ke belum the website yang untuk nak check kepakaran tu. Tapi dia baru regulation untuk dapat APC atau sijil pengamalan tahunan yang di mana ada kepakaran tu baru, I think tahun lepas kot, baru bermula lah benda tu. Jadi kalaupun dan juga di klinik, kan di klinik sepatutnya dipaparkan sijil pengamalan. Jadi boleh tengoklah dia punya color, kalau ortodontik tu color purple, kalau yang sijil yang biasa tu color kuning. So boleh nampaklah perbezaan di antara sijil pengamalan tahunan untuk pakar dan juga doktor biasalah. Macam tu. Okey, doktor, kalau tadi kita sentuh mengenai braces kan. Kalau contoh lain, contohnya biasa berlaku kan trauma di kalangan kanak-kanak, ada yang jatuh, gigi patah, chip dan sebagainya. Biasa memang kita pergi ke klinik gigi, jumpa doktor pergigian am dulu kan. Adakah, okey, dan contohlah anak saya dan dia tampal, adakah saya perlu, dia habis macam tu saja kan? Adakah saya perlu dapatkan rawatan lanjut ataupun perlu bawa kepada jumpa doktor pakar ke atau macam mana? Okey, kalau misalnya budak jatuh kan, budak jatuh tiba-tiba dia punya gigi tu chip off kan. So apa yang kena buat segera ialah pergi ke klinik gigi yang berdekatan lah segera. Sebab kita kena tengoklah apa yang kita sendiri, kalau orang awam sebagai ibu, kita tak tahu kan apa benda nak kena buat kan. Especially kalau yang tiba-tiba jatuh tu terkeluar gigi tu. Itu memang kena buat, memang paling segeralah kena buat. Okey? Kalau seluruh satu gigi tu jatuh. Satu gigi tu jatuh, ada cara-cara dia. Mungkin kita boleh belajar sort lain lah untuk yang tu kan. So kena pergi segera untuk baiki benda tu supaya dia boleh diselamatkan. Dia boleh letak balik lah sebenarnya kan. Jadi selalunya yang akan attend, yang akan tengok kes tu dulu ialah doktor pergigian biasa lah. Sebab dalam silibus kita ada ajar tentang trauma, tentang kalau gigi tu jatuh apa nak buat. So doktor gigi biasa ni tahu nak buat apa.
Kemudian lepas dia dah buat itu, dia dah mungkin dah buat satu stage tu, dia dah buat dah. Kemudian review tu kena tanyalah doktor tu. Doktor lepas ni nak buat apa? Lepas ni bila lagi appointment dia? Apa lagi yang saya kena buat? Dan mungkin dia akan bagi tahu lepas ni jumpa saya lagi sebulan ke, jumpa saya lagi 2 minggu ke, saya tengok dulu macam mana. Kalau benda tu teruk, dan dia akan refer lah. Dia akan refer untuk doktor pakar pergian kanak-kanak lah biasanya. Akan meneruskan rawatan itulah. Macam tu. Okey. Mungkin kita dah quite di penghujung episod kali ini. Doktor, apa pesanan doktor untuk orang awam atau supaya tak tersalah pilih rawatan doktor gigi? Okey. Bagi saya, kita bila sebagai orang awam, apa yang kita perlu buat ialah kita pergi ke klinik gigi, dan kalau rawatan tu macam saya cakap tadi, rawatan yang lebih kompleks perlukan doktor pakar. Jadi kalau rasa doktor tu kata ini banyak ni kena buat, maknanya benda tu kompleks lah. Jadi minta dirujuk kepada pakar lah untuk buat. So pakar, kalau nak pakar yang banyak terkumpul ialah macam dekat saya sama ada di Kementerian Kesihatan ataupun pergi ke universiti lah. Universiti di semua universiti semua kepakaran akan ada di situ. Jadi di universiti pun kami menawarkan rawatan kepakaran. Jadi boleh pergi di situlah untuk nak minta dirawat oleh pakar lah. Jadi di USIM pun ada jugalah. Ada juga. Klinik doktor kat mana? Boleh promote. Kalau di USIM sekarang ni kami di Pandan Indah lah, Fakulti Pergigian Pandan Indah. So boleh pergi kat situlah. Dia ada bawah tu ada Giant, kat situlah atas tu. So kalau macam kita jumpa doktor, dia mesti ada private wing kan contohnya. Ya. Adakah orang awam boleh akses terus kepada pakar pergigian, atau macam tadi doktor kata seeloknya pergi jumpa doktor pergigian am dulu kan? Doktor pernah jumpa tak kes yang actually ni patut jumpa doktor pergigian am dulu? Faham? Tak. Dia gate saya mesti Pak Gad saya bukan Pak Gad lah, maksudnya gate saya tu akan pesakit tu flow tu, pesakit tu akan lalu dulu doktor pergigian dulu. Saya pun ada buat, saya tak nak promote locum lah, saya kan ada buat private juga, saya ada buat swasta juga, tapi dia akan lalu dulu doktor pergigian biasa tu dulu. Sebab doktor pergigian biasa tu yang akan assess sama ada perlu ke tak rawatan braces tu. Kalau perlu baru dia refer pada kami. Macam di universiti kami ada banyak channel. Bila pesakit datang ke klinik rawatan utama tu, doktor di situ dia akan tengok kes tu. Sama ada masuk ke pakar atau masuk ke postgraduate, maksudnya orang yang buat masters, ataupun masuk ke undergraduate, maksudnya student yang nak jadi doktor gigi. Ada banyak channel pula. Ataupun dirawat oleh mereka sendiri. Tapi charge dia lain-lain lah. Jadi charge untuk kalau dirawat oleh, kalau kes tu adalah kes yang pakar perlu rawat, tapi orang awam nak murah sikit, boleh dirawat oleh student pelajar yang buat masters. Yang buat masters ni atau postgraduate studies ni, dia akan diselia oleh pakar, dan rawatan yang dia buat ialah rawatan pakar. Jadi harga dia murah sikit lah. Jadi kalau siapa yang nak harga murah sikit boleh pergi ke channel itulah. Tapi kalau siapa yang tak kisah boleh pergi ke channel pakar lah. Macam tu. Kalau di swasta, di klinik lah, klinik swasta, ada ke perkhidmatan pakar pergigian? Ada. Klinik swasta? Ada. Ada? Ada. Okey. Contoh memang ada klinik pakar pergigian ortodontik. Memang ada. Memang ada klinik tu, tapi mungkin di situ juga dia ada hire dan maksudnya doktor gigi biasa untuk screen dulu. Untuk screen dulu, lepas tu baru dia buat. Macam tu. Okey, faham. Okey. Jadi saya rasa doktor dah terangkan dengan sangat mendalam. I think kesimpulan yang saya sendiri kalau saya sebagai seorang awam yang saya buat adalah jika ada apa-apa masalah berkaitan dengan gigi, memang kita pergi dulu kepada doktor pergigian am, kan? Dan
bila ada masalah jika masalah tu lebih kompleks, baru dia akan dirujuklah kepada doktor pakar pergigian. Betul? Betul. Okay. I think setakat ini dahulu episod podcast kali ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Asma atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Sekali lagi, jangan lupa untuk like dan subscribe Studio Sihat kita di YouTube channel. Okey. Jadi saya akhiri dulu perbincangan kita pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.